Hi guys, welcome back to Balkis Anis channel. So hari ni adalah sehari sebelum saya konvo. Esok saya dah konvo, dah habis dah pembelajaran saya dekat IPG. Agak mencabar tapi I'm happy. Sekarang pukul 7 pagi. Bagi sebenarnya ambil jumpa pukul 9 hingga 12, tapi bagi janji dengan diorang dalam pukul 11 macam tu lah nak ambil jubah. I gerak seorang. Kat belakang tu ada baju untuk pakai esok apa semua. Bagi Balkis, kehidupan PDPP lagi mencabar dari kehidupan Balkis masa degree. Kenapa Balkis cakap macam tu? Sebab degree masa dia cukup tau, 3 tahun setengah. Balkis punya degree 3 tahun setengah. Bila PDPP, kita dah kerja, kita dah masuk alam pekerjaan. Bila dah masuk alam pekerjaan, kita dah sibuk dengan kerja, dan dalam masa yang sama kita kena belajar. Belajar pula, dia bukan macam kita buat research macam tu je. No, kita kena pergi kelas, kita kena join online class, balik kerja join online class. Penat, bagi penat gila. Mental bagi koyak, bagi rasa macam setahun bagi PDPP mental koyak. Tapi bila dah degree dah habis, bila dah konvo, dia rasa something yang apa yang ada dalam kepala otak kau terus tu buang. And bersyukur jugalah ni salah satu jalan rezeki Balkis. Okay, bila Balkis tak datang, and why saya tetap pergi? Sebab Balkis macam nak menghargai diri sendiri. Sebab Balkis dah penat, habis duit banyak, habis duit, masa, tenaga. Memang Balkis tak keluar dengan kawan-kawan sampai kawan-kawan cakap, jomlah pergi situ sini. Tapi Balkis tak pergi sebab Balkis rasa macam masa itu emas, tak boleh. Sebab itulah Balkis rasa macam aku kena pergi untuk aku hargai diri aku sendiri. Macam itulah. Ada fikir satu Balkis cakap, ya Allah, kalau saya cuti saya dah pergi deh. Macam what? Macam ada someone yang rasa macam nak hargai kita. Sebab kat sekolah tu kan, dia orang nampak kot Balkis punya kepenatan, keperitan untuk habiskan degree kan. Sampai dah lah Balkis buat kerja. Dia macam cakap macam tu. Macam kalau Balkis tengah buat kerja kan, kau buat kerja apa ni Balkis? Sebenarnya dia orang tanya kan. Macam lepas tu Balkis tunjuk lah Balkis buat kerja apa kan. Dia macam, bila lah nak habis kerja kau ni? Memang kerja Balkis tak habis. Tu je Balkis boleh cakap. Kerja Balkis akan bersambung. So Alhamdulillah, tomorrow is the day. So Balkis nak buat vlog ni untuk perhargaan diri Balkis sendirilah. Balkis pakai baju kurung hari ni sebab lepas ambil jubah sekejap lagi, kawan Balkis yang 3 orang yang Balkis selalu buat kerja khusus, buat semua benda sama-sama dengan diorang. So kita orang nak bergambar sedikit sebelum esok. Sebab esok pukul 12 tu dah kena hantar jubah. So I want to cry. Sebab Balkis rasa kepenatan Balkis terbayar. Kepenatan Balkis ni, faham tak? Macam mana nak cakap, Balkis punya penat tu dah dibalas dengan kejayaan yang ni. Mungkin bagi orang kecil je macam, alah, PDPP diploma. Tapi yang menanggung kepenatan, keperitan, kesakitan tu saya. Sampai Balkis rasa degree life Balkis tak nangis sangat tau. Degree life Balkis tak nangis. Tapi bila masuk PDPP, banyak kali gila Balkis nangis. Sebab Balkis rasa macam mungkin Balkis tak strong tu. Bukan dia mencabar macam sampai teruk sangat ke PDPP ni, tak. Tapi bagi Balkis macam mencabar sebab tu adalah benda baru dalam hidup Balkis. Macam degree life kita ada, kita hanya fokus belajar. Tu degree life. Kita tak fokus kerja, kita tak kerja. Kita hanya fokus belajar. Itulah kerja kita, belajar. So bila PDPP kita kena kerja, kita ada macam 2 bos. Kita kena ikut 2 bos. Dua-dua tak boleh langgar. Yang kat sekolah tak boleh langgar, yang dekat IPG tak boleh langgar. Dua-dua tak boleh langgar. So Balkis rasa macam tu adalah benda yang paling mencabar dalam hidup Balkis. So jom ikut saya mulakan perjalanan
Bagi nak pergi Batu Pahat. Batu Pahat 2 jam lebih, 2 jam something. Kawan bagi cakap nak ambil jubah tu dah pukul 11, 7, 8, 9 lebih bagi sampai pukul 10 lah, 9.30 kot. 9.30 and saya nak pergi makan dulu. Saya nak pusing Batu Pahat. Okay guys, sekarang I dah sampai IPGTHO. So sekarang nak ambil jubah, bagi tengah tunggu kawan bagi untuk sampai sini. Lepas tu kita jalan sama-sama gedek sampai sana. Okay, bawa orang yang diperlukan, bawa orang pemudangan dan penghantaran. So this is my peneman. Tak plan, tak apa, tapi baju kita matching. Okay, I nak pergi ambil jubah. So saya tinggalkan dia dengan permainan lah. Takut dia boring. So ni saya bawa untuk dia hilangkan bosan. Mungkin lama saya kat sana. Awak lapar ke? Lapar. Awak berjaya cari semua baru saya dapat gembus. Betul ni. Baju pedas right. Ada pem merah? Oh doh lah, pem merah tak ada. Ni. Okay lah, bye. Ayang, I'm broken. Apa? Jumpa saya M. So guys, kita dah yang tutup radio. Kita dah ambil jubah. Bukan kita, saya. Tapi set story I dapat saiz M. M tu terlalu labuh untuk saya sampai tak nampak kaki. Dia bukan jubah guys, dia baju kurung. Bukan, dia betul-betul jubah, bukan jubah combo. Abaya lah. Abaya. Saya redha, saya terima dengan hati terbuka. By the way, saya dapat bag. Cantik bag dia. Bag dia cantik. And dia ada jubah, topi biasa. Tak nak tunjuk. And dia ada bagi ni buku istiadat convocation. Ni awak ni untuk awak baca. This is for you. Sebab awak ajar dia. Lepas tu dia bagi tumbler. Kenapa saya tengok macam ada something. Oh ni tumbler. Terkepok kan. Okay. Habis. Okay, dia ada bagi cenderamata. Oh, wanita. Cantik. Warna apa ni? Ni sama lah. Blue lah. Biru. Wow, cantik lah. Kenapa saya macam tak bernasib baik Nasib baik lah. Oh, dia nak warna apa? Saya nak warna putih. Tapi comel kan? Comel je. Boleh buat warna. Oh, saya dah tak siap. Nanti awak nak pakai kot istiadat comel. Guys, dia combination pun combo kacang lah. So, tak boleh buka. Oh, ada straw. Macam straw dia dah tercabut je dari ni. Yang awak tahu tak kan nak buka dia? Tekong. Ulas lah. Oh, masukkan straw. Apa dia orang kau? Yalah, dia rapat situ. Boleh masuk straw ni. Oh, okay. So itu je lah guys, topi. Saya tak tahulah topi. Saya dah redha, esok lah saya pakai. Esok saya pakai semua. So sekarang kita nak pergi makan ayam gepuk Pak Gembus. Sementara tunggu tadi. Saya lapar. Tunggu Dah je. siap. Dah siap. Claim ayam gepuk. Claim ayam gepuk. Oh ni Saya nak claim Zeus. Mahal lagi cong. Mana ada. So itu sajalah guys. See you next time. Saya lapar. Letak kat belakang babai. Okay, gepuk. So, let's go. Kita matching-matching lah hari ni. Saya suka. Walaupun awak tak tahu kan saya nak pakai macam ni. Saya pakai je. Saya pun tak expect. Tengok dia suka tegur-tegur orang luar. Saya mau. Awak buka dah kaya gepuk. Tak apa. Tak kenal jalan. Ingat jalan. Wow. Baru awak makan siapa sini? Awak yang siapa kan nak boleh tahu semua ni? Itu dia Molek yang lokal tu. Lokal ada nutuk ke? Ada, ni tak ada. Kecing-kecing. Ya. Kecing-kecing. Sabarlah. Selu-selu tu. Cik, dia dah. Cuba. This is my DJI baru function. Awak perasan tak kan saya tekan tak bunyi dah. So lepas ni saya tak malu kalau saya tekan. Kan sebelum ni kan bunyi ting.
cowboy? Memang. Baru tahu kewujudan cowboy di sini. Cowboy ada di Mana-mana. Pahang ada, di Johor ada. So kita nak pergi makan guys. Saya rindu. First, okay. Fun fact. Fun fact? Fun fact. Fun fact? Okay. First, sayang. First time kita dating, ayam gepuk. Betul tak? Saling nak mengenai itu sama-sama makan. Sebelum tu guys, dia merajuk. Mana ada selepas? Sebelum. Selepas lah, balik dah time tu. Oh, sebelum. Selepas. Okey. Perempuan tak pernah salah guys. Okay, kita check mula waktu tu pukul berapa. Kita pergi market tu tengah hari. Kita check gambar tu pukul berapa. Boleh? Kalau betul, siapa bayar? Ke mana-mana saya bayar. Kalau betul, Saya dah. 17 Pro Max. 70 Pro Max. Bye. 1 tera. Kaya. Yo, tu muka gitu. Okay. Kubi goreng. Ada. Saya nak pegang. Tapi saya tak rasa kopi goreng. Tapi saya nak kopi. Ambil. Dia nak saya. Betul. Betul tak? Ayo zurut. Terima kasih cik. Ya dah. Sekejap. So, I dah photoshoot guys. Tolong ya. Salah. Hi guys, I dah siap, I dah get ready untuk go cuba bag. I don't know. Oh, you look so handsome today. Handsome-nya kamu. Saya rasa nak tukar lipstick lah. Lipstick saya warna terlalu gelap. Boleh? Dia sambung dalam kereta guys. Tukar lipstick. Now
kita dalam perjalanan. Oh, you look so Bapak-bapak. you look so bapak-bapak. So kita dah Tak pernah guys pakai baju batik. Ini dulu baju batik. Wah, bapak-bapak sangat. kat mana? Nurbalqis Anis binti Azli, Syafa Nurjiha binti Razali,